Tapi usaha kita minta Allah Ta'ala gitu. Soalnya masuk boleh puasa ni. Karena boleh puasa boleh berkat, boleh mustajab, boleh rahmat, boleh bajikan, boleh ke apa ni je kok dia. Sebab tu Nabi kata boleh Rajab, boleh Allah, boleh Syaban, boleh Rasul, boleh Ramadan, boleh ummah. Boleh ummah buat kita. Lepas tu masuk boleh puasa kita tak kena itu, nak sungguh-sungguh sebab kita pakatlah, pakat. Demo pakat amal demo kita, pakat amal kita jadi satu naik. Habis satu naik. InsyaAllah. Kata dia keempat, nafsu mutmainnah. Setelah mencapai satu martabat mulhamah, kita sudah capai ni, sudah dapat dah. Mencapai ni sudah mendapat nafsu mulhamah dah. Dan berjaya pula mengikuti petua-petua gurunya. Petua guru jalan ni, guru royak cara-cara tu, kita ikut habis. Setelah dapat pula menerima zauq dan syed, dapat timbul rasa dan syed dan Rusia Allah Ta'ala bagi tu. Sudah dapat dah. Di samping hilang pula segala sifat mazmumah pada dirinya. Jadi sifat mazmumah tu tak ada sikit apa, kosong. Macam ular tu menak. Tu menak. Sebab itu balik ada boleh makrifah tu sakok pak dengan ular. Mana isyarat. So kita duduk sekolah ular tu duduk gopuk menjelik lagi. Antara anak atas dah. Kita atas nama ikut hotel. Masa rupuk menjelik buah petai kayu je turun bawah tak naik mekanik. Taruh ruben ni ke atas. Joki akon dengan ular. Lepas tu orang sampai mentabak tinggi pula. Masuklah mulut ular pula. Tu. Bawa dia habis tu nanti. Jadi buat tu. Tu kerja Allah Ta'ala dia kata. Apabila lepas dah nafsu mulhamah, maka seorang itu akan mendapat ketenangan. Tenang. Kelapangan jiwanya, hati pun tenang. Tak ada gelah gesah, tak ada duka cita, tak ada serabut, tak ada urusing, tak ada nak marah siapa, tak ada asal dikit, tak ada lah. Itu tanda orang tu lepas masuk mulhamah. Betul ukur kita. Tu ukur tak ada. Kacau tu biar dah ngaji. Malah tu jalan salik kita ngaji pak. Kita baiki pakak kat baiki. Hak majzuk kata jazbah tu hak hawi lalu pada mana boleh lani tu. Tu hawi capaklah hati tu jadi selalu lalu dah. Kita pun insya-Allah teh bagilah kan kita usaha mai lama dah. Patut saya tak bagi pun. Kita dah nak lama dah. Macam lambat boleh lah. Ni ngayak, ngakak, mengesok, gitulah. Maka harap kita tu, harap dengan Tuhan lah, Tuhan bagi. Kan Tuhan sifat rahmat, sifat sebelah, sifat kasih sayang. Tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagilah hilang pula sifat resah dan gelar kesah hati. Tak ada. Mana apa siapa nafsu mulhamah benar tak ada langsung jiwa dia tak ada. Sifat gelah kesah, serabut, tak ada. Kalau hati kosong, hati ada kelapangan, ada kosongan, lepas ada ketenangan, pening hati. Tak ada gitu, tak ada sok, tak ada wahai, tak ada ragu-ragu, hati tak ada. Gitu. Itu ukur kita lah. Hatinya pada ketika itu, ketika dia tu lepas dapat mencapai martabat mulhamah tu, mula melekat rasa lamunan kasih terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari hati ya. Mari hati dia tu pasal kasih tu Allah Akbar, alhamdulillah. Pas kita jalan salik nak fikir kasih tu juga. Kita menjadi salik jadi rupa pek ni kan. Tapi kita harap Tuhan bagi. Titik. Kita sama kita nak pergi jalan salik nak fikir nak lana kasih Tuhan. Nak fikir ni mak Tuhan bagi kita ke apa gitu gini. Kita tak ada apa sekarang. Jauh dengan peringkat agama tak ada. Kita kena minta bayar balas klik tak ada. Kasih tu tu kerja salik.
Jadi ada pun orang majuzuk pak tu boleh pah kasih lalu tu. Dengan kasih, dengan takut, dengan cerita, dengan ingat, dengan apa, dengan gerung. Dia mari sebagai. Dia boleh dengan selalu-lalu dah. Kalau yang malam ni banyak tak boleh Tuhan bagi tu. Sebab Tuhan bagi tu masa dekat dah. Nak kiamat tak sampai 1 tahun dah ni bolong ni. Tak sampai dah. Duduk situ ya. Kerana Korun 15 ni ada lagi 56 tahun. Lepas 56 tahun hak Imam Mahdi tubik kan. Maka Mahdi ya duduk 8 tahun ya. Ayah sahabat kamu duduk kerja dia duduk mai kerja tu dia duduk 8 tahun lepas dia tubik tu Mahdi. Tu tinggal dunia. Lepas tu masa tu Dajjal pun mati. Maju pun mati habis. Masa tu tinggal selesai ya. Lepas tu tinggal Nabi SAW seorang. Maka masa Nabi SAW seorang tu dia mengetah 40 tahun. Masa Nabi SAW tu 40 nak 50 ni tengok cabutnya mana dah. 16 tahun Pandai belas tahun tu Tuhan memang di hok Dajjal maju tu. Maka kata setengah lama biasa tengok lagi tak, dia kata bercukup Korun 15 tu tambah sikit Korun 16. Tambah sikit je tak banyak. Kerana lah ni panggil kena term sikit, kena term sikit masa je, kena panggil kenyok lagi dah. Tengah. Berarti tak sampai 1 tahun. Duk 70 kau mak tu lah. Banyak ada kalau 50 ni. Ada 50 ni, lepas tu aja bagi satu. Bagi kuat ada lagi ni. Masa Mahdi. Pas Mahdi tu Dajjal. Apa Dajjal tu kan? Maju. Dia cuma tu tubik tu. Maka maju tubik tu masa Nabi SAW tu langit dah. Masa maju tubik soal ni. Koyak bukit tu. Allah, kita ni tak boleh. Jangan galik dunia. Kuat kerja kita tapi jangan galik. Kita kena makan je. Pasal kena makan, motor lagi lah. Tapi jangan galik. Kita nak tinggal dunia dah. Lepas tu klik rumah pakai siapa insyaAllah. Siapa lagi lah pakai oyak bali wa ani wal ayat. Pakai oyak lah. Nabi saya tu lah. Pakai oyak apa kita hubung-hubung lagi. Ni kita boleh kita salik tu nak kasih Tuhan tu kena duk fikir, kena duk kira, kena duk bergamuk, kena duk sahadah, kena duk berokobah. Nabi kasih Tuhan ni. Allah Tuhan bagilah kami ya Allah. Sebab tu kata hatinya pada ketika itu, pada ketika dia tu habis dapat lepas dah nasubul hamah tu, dia cuci hati sifat mazmumah pun hilang. Kelapangan hati jiwa, lapang ketenangan, hilang sepak gesah, gelap-gesah. Masa tu mula melekat rasa lamuknya kasih terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mari pak kasih lah. Mari pak kasih. Allah Tuhan. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbu wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayna min nafsina wa amwalina wa ahlina ya Allah. Dan mereka ini mereka lepas nafsu mulhamah ni ada kelapangan sifat mazmumah pun tak ada, dah habis cuci dia kasih Tuhan tu adalah dijaminnya 100% oleh Allah Ta'ala surga. Allahu Akbar. Nak dapat surga kena cuci habis. Allah Tuhan. Lahna buat kita maklum ni. Oh maklum. Lahna ni. Nak dapat surga kemain ni. Bersiapa nak siapa lepas adam mulhamah ni. Nak naik mutmainnah baru dia tu Tuhan jamin surga. Apa nafsu kita dah nak kita ni. Allah Akbar Tuhan. Tolong kami ya Allah. Tolong ya Allah, kami tak kuasa ni. Berjamin 100% oleh Allah Ta'ala akan surga.
Maka itulah mereka yang telah berjaya mencapai mentabak nafsu mutmainnah. Maka itulah mereka yang dijamin kata 100% tak akan segar tu. Katalah mereka telah berjaya mencapai mendapat mentabak nafsu mutmainnah. Allah. Mana orang siapa nama semua mutmainnah lah betul jamin dengan surga. Allah, tolong kami ya Allah. Kami tak kuasa ni. Kami berusaha mai lama dah tak dapat. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allah. Hati cuci sungguh. Hati molek sungguh. Tu nafsu mutmainnah. Dia kira habis. Sakut paut ke habis. Allah Tuhan. Kita dengar ada mau boleh dah nak ayat mula ni. Semut seka dia mau tak tanya. Nyamuk ketik dia mau tak tanya. Tak apa. Saya tak boleh berlaku tapar hati. Allah Tuhan. Tuhan. Hati kena cuci semua, kena lapang, kena tenang, kena hening. Allah Akbar. Tuhan dia bos surga dia ni. Allah kami ya Allah. Kami tak kuasa ni Allah ni. Kami tak tolong. Tak alih. Kan kita nak ngaji mari tengok. Kita mari dah lama dah. Kadang-kadang kita ngaji mari. Nak sampai sini tolong. Allah Tuhan lah punya pasalnya. Ni. Macam mana kita fikir kita tu itulah. Tapi harap Tuhan. Tak kira lah. Tuhan lah punya pasal. Kerana kita usaha mari dah ibadat dah mari lama dah semaya dah puasa dah buat apa haji buat dah ya Allah bagi ke buat dah maulud ada buat gerbe buat dah kami ya Allah. Semua kami tak dapat. Tolonglah. Tu ni dapat kata. Habis macam ada dapat majzuk tu dah tak dapat apa lagi. Dia mau tak pasal ngaji ke. Dia mau tak pasal gapo do poli-poti. Mu bagi boleh Allah. Apa kami buat kita ada usaha dah mengaji. Taklah bagi kami tu ya Allah. Bagi ya Allah. Kita tak kuasa ni. Tak kuasa. Kalu-kalu je. Kalau kita fikir pasal tu situ kalu-kalu je. Kalau tak ambil kalu. Serah dia lah. Kita hamba dia. Kita hamba dia. Dia menjadi kita pada tak ada. Kepada ada dia lah menjadikan kita. Kita tak kuasa, serah kita kepada Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang dulu dah kayu tu makan luruh dia tak pergi lepih hok hidup tu. Kerana dia ada nyawa juga, ada roh. Siapa tahu tu patai lemon. Wow. Makan luruh kering. Rasa tak kira dah. Kalau kita makan nak kering luruh, nak makan hot sok-sok lah. Lama dulu dah. Hati demo tu, apanya. Allah Akbar Tuhan. Bagi kami tu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah tolong kami ya Allah. Kami tak kuasa ni. Kami duduk korong yang pasti. Korong dahsyat. Korong dajjal. Korong susah. Tolong kami ya Allah. Jadi orang Tuhan jamin segar satu batu siapa nafsu mutmainnah. Tu pakak fikir masing-masing lah. Kata kita ni nak sedar hati tak boleh. Kita duduk dalam bimbang. Duduk dalam rusing. Duduk dalam duka cita kita dengan Allah Ta'ala. Seperti firman Ta'ala dalam Quran. Ala
inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah, alhamdulillah. Artinya ingatlah, hubaya-hubaya, jaga-jaga. Sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan, tidak ada gelah kesah, tidak ada duka cita, tidak ada serabut pusing terhadap mereka, tidak ada. Dan tidak pula mereka bersedih hati, hati tak nak sedih, sama seragak selai. Hati tak ada duka cita, sama seragak selai. Hati tak nak sedih dengan segala-galanya. Tu sifat wali. Tu sifat wali. Dia mau pegang batu, dia pegang pisau. Allah, lanang malu nak boleh pegang pisau ni. Kena boleh pegang. Dia mau pegang batu, kita pegang pisau. Dia mau kata hudu kita kata molek. Dia mau jawab hudu, kita jawab molek. Tu mana pegang batu, kita pegang pisau. Nak tu mu bengong, mu karuk, mu jahat. Alhamdulillah, kita pergi makan kafe kedai tu orang. Tu pegang pisau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak buat lawi. Nak boleh pegang dek pisau tu. Nak cari banyak tahun dah nak cari. Nak ada boleh. Alhamdulillah. Saya bagilah. Kita dah cari dah ni. Ya Allah, kami dah cari dah, kami usaha dah, kita ilmu ya Allah. Dalam ilmu, jalan kerajaan kamu, kami usaha ya Allah. Allah Ta'ala bagilah kami ya Allah. Di mana akan bagi mereka dulu. Minas siddiqin wa syuhada wal ulama wa sholihin wal awliya. Ya Allah, bagi kami ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Maka dulu bagi kita Tuhan bagi dulu. Minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wal ulama wa sholihin. Allah Tuhan. Ni ayat sifat wali itu sifat dia. Dia khawatir lah hati tak ada. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Hati tak ada duka cita, sedih hati tak ada. Allah Tuhan. Allah Tuhan. Itulah orang yang beriman tu baru panggil orang beriman. Tu nak panggil orang beriman. Hak sebenar-benar beriman. Dan mereka selalu bertakwa kepada Allah. Itu Tuhan kata. Ini Tuhan cerita dari Al-Quran. Bagi mereka pula. Mereka wali-wali ni. Wali ni kekasih Allah. Kekasih Allah. Kita Tuhan kasih sangat-sangat. Kita Tuhan kasih mula. Tuhan kasih buat kita. Kita pun kena kasih Tuhan lah. Apa kat kasih. Bagi mereka berita gembira Allah. Lahumul busra. Bagi mereka saat itu, mereka wali-wali yang tidak ada sifat khawatiran. Khawatir ni benda litah dalam hati. Benda tak molek tu dalam hati tu khawatir. Begitu begini tu. Mereka itulah ada dapat berita gembira dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Dunia tu dapat khabar baik dah di dunia dan akhirat seperti juga. Lepas seperti firman Allah Ta'ala dan firman Ta'ala lagi, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itunya, hei orang-orang
wahai orang yang bernafsu mutmainnah, mulalah ke pangkuan Tuhanmu, kembalilah pada Tuhanmu dengan perasaan lapang Allah dan kesenangan. Kita ginalah dengan lapangan hati, kosong hati kita, kesenangan. Tak ada gelisah, gelisah tak ada. Sifat dam dalam hati tak ada. Ada hati nak murah dama, tak ada. Nak buat tu baik, tu sifat dam-dam. Tu sifat, tu panggil ilmu tasawuf tu. Kena buat tu baik. Ada lekat hati nak murah, kena buat tu baik api. Wi kosong, wi lapang, wi tenang. InsyaAllah, InsyaAllah. Dan jadilah kamu hamba-Ku Allah. Tuhan tak. Ini Tuhan panggil hamba dan nafsu mutmainnah. Dan kekallah dirimu dalam surga. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Yang inilah. Kita fikir ni kat habis kita, habis tenaga, habis rank. Kita tak kuasa nak buat, mereka Allah Ta'ala lah. Maka tapi hidayah Allah Ta'ala lah bagi kita semua. InsyaAllah akan dapatkan. Zikir mereka pada martabat ini, pada martabat mutmainnah, telah pun melekat di hati. Zikir di hati tak tinggal-tinggal, tak lupa-lupakan, lekat di hati. Dan terus bersama ingatan dengan Allah Ta'ala pada setiap ketika lah. Maksudnya tu setiap minit, setiap week nanti sentiasa duduk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bi'ak nafsu mutmainnah. Allah Ta'ala bagi kami nafsu mutmainnah ya Allah. Bagi kami dengan cepat ya Allah. Kami tak kuasa, kami tak ada udaya, tak daya upaya ya Allah. Kamu lah, dengan hidayah-Mu lah, dengan kuasaan Kamu lah Allah bagi pada kami ya Allah. Kami tak kuasa ya Allah. Dan pada pakar ini, pakar nafsu mutmainnah, mereka telah pun mendapat qalbun. Mana qalbun itulah satu cahaya yang bergerak antara di atas dan di bawah pada bahagian jantung. Tu mana qalbun nuk di hati tu kocok tak baru. Sampai tu dia ada boleh tu bahasa ketak, bahasa kung di wajah, bahasa tu bahasa apa tu. Dia kocok gabir. Dapat qalbun. Allah dan bagi kami ya Allah. Kami tak kuasa, kami usaha lama ya Allah. Kami usaha lama ya Allah. Bagi kami ya Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada panggil itulah satu cahaya yang bergerak antara atas dan bawah pada bahagian jantung. Itulah wajah. Dia pun tidak sebagai dinamo, sebagai dinamo untuk mengalihkan karat ingatan kasih, tu untuk mengalir dalam jiwa dan hati dia tu, untuk mengalihkan kerana tu, kerana ingatan kasih mesra rasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia timbul dalam hati. Timbul dalam hati tu ada ingatan kasih tu nak kocok hati dia kuk. Allah, alhamdulillah. Ni sifat orang dapat nafsu mutmainnah. Allah. Pada pekat martabat ini mutmainnah, seorang itu telah pun boleh disifatkan telah menjadi martabat wali. Inilah bersapa martabat wali. Siapa nafsu mutmainnah ini boleh disifatkan menjadi martabat wali, iaitu dinama oleh para tasawuf sebagai wali kecil. Wali kecil lagi, tak besar lagi. Allah lah punya pasal maklum. Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala lah punya pasal. Dia tino pun suka lah tu. Klik usaha. Lepas tu pakak-pakak hubung lah royak-royak. Mana boleh royak tino tu. Pakak royak sabar-sabar lagi. Sama dia. Royak jalan ni kita ni kena kemah dengan Allah. Hati sentiasa duduk dengan Allah. Kerana kita dekat kiamat sangat dah. Tak sampai 1 tahun dah nak kiamat ni. Tak sampai sangat dah.
Duduk dah 70, 80 dapat tak hidup kat mak tu ya. Kan kau 15 tu ada 50 ni dah ni. Ada 50 ni tahun dah. Lepas tu pergi sambung korun yang ni apa ni korun ni belah tu pasal 20 tahun gitu semua lah. Tak lagi dah. Dekat sangat dah. Inilah no pak kita ni, buat lahna ni. Jangan gali dunia, jangan gali boleh palih lah pak kita, boleh sedar pak kita, boleh mikir pak kita, boleh mikir dah. Jangan gali dengan dunia kita akan tinggal buat kerja buat gila tak salah. Kena kerja agama, kerja dunia tu agama juga. Tapi jangan gali dengan dia. Sudah kerja, berhadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan masa kerja duduk dengan Tuhan dah. Masa kerja kita duduk dengan Allah dah maklum. Kita nak matang, kita nak apa tu, ingat kata Allah dah. Itu. Naklah tu maklum. Ni tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Gitu. Bikinlah hati kita bercuci, bersih hati kita, bersih hati kita. Pada perekat mutabak ini, mutabak inilah seorang itu telah pun boleh disifatkan dalam jadi mutabak wali, iaitulah dinamakan oleh para tasawuf sebagai wali kecil. Di samping telah pun mulai dapat menerima lah ilmu gaib laduni melalui cara sir-sir. Wah, ane sir sana-sana yang ayat sikit sir-sir tu suai okey lah. Tu sir-sir. Apa hal tu dah? Apa hal kita ngaji mai lama dah. Buat okey tu kita atau diri sendiri. Dia ampunya diri tu sir-sir. Tu malu. Baru tuan nak hajar sini, bukan tu siapa nafsu mutmainnah. Selagi tak siapa mutmainnah, bukan dia lagi. Bukan. Gitu. Ini untuk nak kenal, kita nak timbang rasa. Apa takut mai perasaan. Tu bimbang. Takut bimbang mai perasaan kita tak apa mutmainnah. Tapi maka kita takut mai perasaan kata kita ni tokek mai hajar diri tak sah. Tak sah. Kena suka sini dulu. Kata nafsu kita siapa mutmainnah tak lagi. Gitu. Tu pak tu. Tu kira kita kira sendiri lah. Kita fikir sendiri, kita kira sendiri. Itu melalui cara sir-sir. Sembunyi jalan sembunyi bagi. Sunyi jalan sunyi. Tahu tak tu ya? Gitu. Anda telah berjaya mendapat mata basirah. Mendapat mata basirah. Mata perhatian, mata batin, mata dalam. Dapatlah. Kita pergi nampak pergi siapa ke arah. Mata basirah nampak jauh, nampak dekat. Itu mata basirah. Dekat dan kerja. Kalau duduk, misalnya Nabi duduk Madinah. Orang mata basirah, duduk nak bagi kita. Jadi Madinah duduk dapat kita. Tengoklah Nabi Isra Mi'raj itu. Nabi duduk Mekah ke. Saya tarik nampak sejak Baitul Maqdis. Itu berapa duk wilayah itu. Tahu sih? Itu bocor jalan. Oh, alhamdulillah selamat lagi. Itu dah bocor. Bocor. Tak parah. Alhamdulillah. Oh, insya-Allah. Terima kasih. Masa dia gitulah. Ada mana mari tu duk tanya mak lo ni imah tak email. Atau tak email saya mana dah ni. Insya-Allah mau jumpa. Tapi dia mau mari tak jumpa. Jangan pada hari lain tu mari hari lain. Mari senang tak apa. Bini dah mau Bukit mari. Bukit mari. Yang boleh benda lah ni. Ada mau saya. Pakat usaha lah beritahu maklum. Pakat kecil-kecil tiang maklum. Mau kampung kita maklum ni buat lama maklum.
Nak orang mari tu tanya mak lu mana nikmat, mana tu imeh. Ada sebut 3 anak dia tak sebut. Tak apalah bila tak sebut pun. InsyaAllah dapat mata basirah. Kalau duduk mana pun dia nak duduk dapat. Tak nak duduk bila itu makedih tu. Masa klik cerak merah. Tak apalah. Mungkin begitu makedih itu dah putih. Nak bila asal putih tu berdoa itu. Berhadap tak apa Nabi ya. Allah, hai. Mekah dia yang kita nampak nak Mekah sini. Ini jalan Basirah dah ni. Tapi kita kena guna ibu bang. Ini ada terosak, ada ibu. Mana maka orang dapat maka dia tak kena goni. Kita awal tu hawi goni. Ada ibu goni ke? Boleh nampak suai ada. Dulu kecek dapat. Ada apa orang dapat Nur Basirah tak kena guna gani. Kan Nur Basirah lalu. Tak panah tu kita pergi awam tu hawi goni. Tapi jangan lek lah. Dia galak dia tengok mau pedah pas. Tak apa, sudah. Jalan dah. Duduk sini. Gitu. Tu teh awak ni banding dengan ilmu makrifah dah ni. Banding ilmu makrifah dah. Allah Tuhan, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita agak awam boleh keadaan ni. Tapi kita nak ni lah ya Allah. Nak ni. Anak dapat mutmainah ya Allah ganti. Bagi kami. Kami usaha mai lama dah ya Allah. Kami usaha mai lama dah bagi kami ganti. Dengan sifat bawahmu, sifat rahman, sifat rahimu ya Allah. Sifat kesebelahmu, sifat kasih sayangmu Allah. Sifat rahmatmu ya Allah. Sifat bawahmu ya Allah. Bagilah kami semua ya Allah, kami usaha mai lama dah. Bagi kami ganti. Tengok Basirah. Ini apa? Mereka ni ada mau kekak dulu. Ada mau kekak, mereka ada. Kosong. Kosong. Orang Nur Basirah arah yang apa ni? Ada le. Dia nampak Nur Basirah. Kajian lagi rata luar lagi. Ada le. Ada le. Arah kenapa? Serga dia nampak. Tu dah dari dua gapo duk cukup duk mandi dah kolek. Apa? Okey. Dia mandi nak cukup. Dosa tak buat apa. Dosa dok boleh tak buat tu dosa. Dosa. Masuk suka lah. No. Dosa tak buat lagi, boleh ada dosa. Allah. Hidup ni pernah apa. Dapat insya-Allah Pak Witan ni kita azan nak dah tu hari kita mari nak ada. Tapi yang fikir malik. Mau dapat bila tu kita rasa. Hak apa tahu. Nama hak apa tu dalam ni buat kan. Hak apa tahu pun hak dapat lagi bang semua kita. Dia hak apa video dalam kita. Ni bayar lah. Anjala dekat hak tu dah ni. Biar tak nampak duduk dalam. Kalau nampak tahu bi. No. Nak dah tu. Nak tu dah. Itu fikir lagi. Mau utang supaya aku payah ni lagi. Utang supaya aku payah dah. Tapi payah ni lagi. Nikah ni. Apa insya-Allah kita bagilah bakal doa lah kalau doa lah. Pada mereka nafsu mutmainnah ini juga mereka telah dapat menerukai dengan pendengaran dan perhatian. Wow. Nabi pendengar perhatian tu buka habis. Mereka melalui telinga batin dan mata basir.
Allah. Mereka mata basi mereka ke alam barzah alai kubur nampak apa? Nampak orang mata duk seksa, ada mata duk apa? Nampak apa? Nabi kita ni Tuhan juga ilmu tu. Ilmu tu Nabi kita tahu semua tu. InsyaAllah. Nampak? InsyaAllah. Dia dah tahu semua. Nabi kita InsyaAllah. tahu semua ilmu tu tu. Kau terhewi. Terhewi boleh tahu. Kau terhewi tak apa. Tahu kan? Tak habis juga ada tu ada. Tu dia tu hal lah. Kerana dia pun makhluk juga. Nabi manusia apa kita juga. Mungkin tak bagi. Mungkin tak bagi. Kena tak Nabi ada semah Tuhan lihat. Tuhan jaga, Tuhan bagi. Dia pun boleh Tuhan hawi, Tuhan tak hawi tak boleh. Tuhan tak hawi tak boleh. Dia makhluk begitu juga. Dia makhluk begitu. Kalau orang ambil tu dia mau itu itu. Mau tu Nabi kita ni. Tidak. Nabi kita hamba, kita makhluk, kita apa kita lah Rasulullah. Makan minum tu duduk rumah tangga anak cucu pun apa kita lah. Lupa kita. Tapi ya Nabi tak nak pilih untuk jadi rasul tu. Kita pilih lah, tak pilih tak latih jadi rasul. Apalah ni lagi agaratan ni. Kalau tak nak pilih khalifah ni. Saya pilih TMA khalifah ni. Ganti imam. Saya pilih juga lah. Apa wallah alam kita tengok apa masa dia saya lah punya dia bukan punya kita. Kita tu tahu saja itu punya dia lah. Jangan nanti siapa dia nak tak siapa dia. Apalah ni ya. Tak jadi tu email atau tu bila tu nabi atau mana tu apa puan raja semua tu tak bakal dah tu. Dia tak siap cuma adat. Ni masuk bagi adat syariat. Aku nak pilih kena jemput uni kena kakabat. Tu ya. Berhak semua baik tu masjid semua. Kita ngaji pahal dah situ. Tapi dia balah ni dah jadi balah pahal dah dia balah tak leh. Alih lah kena pahal sungguh. Pahal luar, pahal dalam. Pahal dalam, pahal luar. Jadi super gitu. Gitu. Tak masalah. Allah, inilah orang dapat nafsu mutmainnah. Ni kelebihan tu hawinya. Nampak bi dalam alam barzah, alam kubur nampak bi. Lalu kubur tengok. Dapat ada kita sini ada saya perempuan dia. Ada. Tu tak mati duk ada lagi. Lagi tengok ki boleh lah. Nama ini duk apa ni? Bangun muting. Tu teh kasah lah panggil. Tengok nampak mayat tu. Kalau serga nampak orang serga, nakak orang nakak. Kalau orang mati dia tak lagi lah. Dia tak lagi lah. Dia nampak. Apa nak takut nampak dia mau kena nakak je buat selok takut. Tu tak ada lagi saat lagi bertino. Si ada. Tuhan ni siapa lah. Bukan sik kita semua dia. Cuma kita minta. Tu hak kita minta. Ud'uni astajib lakum tu. Kamu minta aku kena aku nak wei. Tu kita harap Tuhan kita minta harap Tuhan bagi. Itulah kitanya. Itu suku Tuhan siapa dia. Tamu kita minta selamat sebab. Jadi kita duduk dari ni minta selamat, jangan minta nak keramat je. Tak aku nak wei nampak pada mak tu. Tak kena minta tu. Tak. Jangan minta nak minta tu. Kita nak Allah. Kita minta tu ya. Nak berkasih dengan Allah, nak berjinak dengan Allah, nak serenak dengan Allah, nak cerita dengan Allah. Kita nak tu orang ni. Cuma tu royak orang nak kenal tak orang tu boleh dapat nafsu mutmainnah tu hawilah ni. Kita jenak lah tu. Gitu. Tu nak suka. Sebab tu ulama reti letak nama kan ada kan ni. Tu tanda dia. Kau tak dapat benda ni, orang tu tak siapa mutmainnah lagi. Tu ya. Royak we tahu. Nak sebab ilmu. Dia nak utak ukur nak royak syariat ke. Apa ni kata muduk kelas 1 je sok faham. Ni boleh naik kelas 2. Kalau mai faham nak tak alih tu ya. Ya tu.
ada undi-undi, ada seraat. Maka kita mai kau ni membelah akhir ni dia tak ada cara orang ni, tak boleh lah. Lama tak ada masa. Kena masa dekat dah malu. Gitu. InsyaAllah. Kau berjalan lagi lah. Kau fikir, kau rasa, kau beki hati masing-masing lah. Pakak-pakak beki lah. Kita beki kita demo, beki demo. Pakak-pakak peringat, pakak-pakak royak. Gitu. Mereka telah pun boleh melahap dengan mata kepala mereka sendiri. Ni boleh tengok mata kepala, mula hak mata dalam. Hak luar boleh nampak juga. Dia tak payah dia. Dalam keti air. Nak cuma kata ada air batu. Dia ada peluh tu baik. Tu tanya atas keti itu ada air batu. Dia tak ada peluh, tak ada air batu. Mudah-mudah. Apa dia mau ni lah tu. Bayar cuci pah. Mula nampak dah lepas tu sampai keluar. Dia nampak lalu lah. Gitu. Macam apa paus, macam apa diri apa tu. Nak tahu isi molek tak boleh tak boleh ada tu. Kalau kuning berbesi tu alamat tu tak lebu. Tak tua. Kuning kan tapi tak tua. Dia kuning tua tu lah lain. Jauhlah tu kan. Jelah tu kita mengaji baik tu ya. Gitu. Maka orang siapa mu tu baik enak. Kita tu hari selalu dah. Hari kita ambil pada guru royak lah tu. Kalau guru tu ambil dah kitab lekret ada. Ambil pada Rasulullah, ambil pada Ta'ala. Tu lah ya. Tu lah ya. Gitu. Jangan lambat banget tu. Zaman tu boleh banget, zaman ni lambat. Mereka telah pun boleh melahap dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana nasib suka duka seorang itu dia telah meninggal dunia. Dia nampak lah. Ada masa tinggal dunia tengok dia masa selamat, ada masa tak selamat, dia nampak. Tuhan buka kerja kita. Semua Tuhan buka dia buat boleh, mari Tuhan juganya. Bukan dia buat sendiri. Tuhan bagi. Tapi Tuhan nak bagi dengan sebab kita turut perintah dia. Kena gilir. Tuhan nak uwi pun kita turut dia, tak turut dia macam mana nak baginya. Kita tak turut jalannya dia pun tak bagi. Kita turut jalannya dia bagi. Dan berada di alam barzah. Dia nampak apa? Hak meninggal dunia dan hak berada dalam barzah tu. Serta diberi peluang juga melawat ke alam lain pula, alam gaib. Allah, Masya Allah. Lepas tu boleh pergi kata ada di alam gaib. Ikut dia nak pergi. Boleh pergi dah kubur, boleh pergi lah surga, boleh pergi lah naik ke arah, naik apa, boleh pergi. Tu. Orang siapa nak sumu mutmainnah. Masya Allah, Alhamdulillah. Benda tu kita tak nak, kita nak Allah. Kita nak kasih dengan Allah. Tapi noya tu ada siapa sini tu hawilah ni. Kelebihannya. Dah dunia tu ada kelebihan. Akhirat serupa. Seperti tu. Seperti. Kita sesak di sini ilmu tu sesak. Tapi tu dia gelak ni. Masya-Allah. Pada perkara ini Bekat nafsu mutmainnah ni timbullah sifat-sifat istimewa. Sifat istimewa, sifat lebih-lebih. Sifat hak mulia-mulia, sifat hak agung-agung, itu istimewa. Yang tidak boleh dimiliki oleh orang-orang awam. Nak gawan maka dia boleh. Nak boleh pun pada lawan amarah, lawan mulhamah tu nak lawan ni sampai sini bukan senang. Nak boleh beli kereta bil, kereta Mercedes, nak beli kapal, beli power, bertanya dulu jari 10. Tak boleh sak cukiak tu. Jari 10 biasa dia jumpa dengan dia. Lagi dengan tu, dia dengan Tok Nik melatai je saya 4 kali. Dia Tok Nik lagi dia kata dia kena lagi kali ni. Okey hak sah tua dia tu lebih lagi. Tanya dia, okey.
Takkan nak main sampai sini tu asam lah anu. Dia tak aware dia kata. Dia kata takkan duk pakok hidup tani tu jari 10. Tak ada apa perkara ni sampai sini. Bapak lah anu, dia melolo je jual ikan. Jual ikan, jual ikan, jual. Lepas tu jualan dalam, lepas tu hantar luar negeri. Tu boleh tu. Lagi siapa kata dia tu kaya tu dari 10. Apa tahun dah pakai masa tu, main caingan. Dia boleh buka kereta, jual kereta, kau main tu. Apa ni sebab tu? Nak siapa mutba'inah, siapa duduk lawan amarah, lawan merhamah tu dengan tak tidur, tak makan, tak minum, tak apa. Tinggal gusuk sore Allah, hasil diri. Ni kalau kita tengok sudah dah kalau dah mau senang kaya. Tapi nak boleh kaya, apa ti bukit menempah. Tengah kapak dulu wak gas mengu. Tu kena hitak balik situ. Tu kita jangan ambil sudah dah kita. Kita ambil dulu kita jangan nak capai sini jual lah no. Tidur katanya. Jatuh tu al-kalamu walabzu. Tu nak boleh haling ni. Tak tidur batang lembek dah. Tu. Nak kek kering. Bakar lambat. Nak gulam jari lambat tak iman. Tu nak boleh ilmu tu. Ni betul. Nak dapat mutmainnah, dapat pakak gini Allah Akbar. Berapa kali susah, berapa kali rebah, berapa kali bangun, bangun. Apa masa ujian. Nak pandang sosok tu. Allah Akbar. Ni patutlah. Macam mana ulama wayak boleh, wayak kata orang dapat nafsu mutmainnah ginilah Tuhan baginya. Boleh benda ada mata alih dia boleh. Kita ni boleh lebih dari demo kena buat tak sepa demo. Mana demo mata 5 orang, kita nak mata 20 orang, boleh lebih kita. Ni kita mata 5 orang juga nak boleh lebih buat no. Tak lebih lah. Gitu. Kita lebih kena buat lebih dari demo. Demo mengerti ke 1, kita 1000. Demo 1000 kita 10,000, boleh. Ini kita dok langsung hati mau pun tak pergi. Kenapa? Dia start tangan mula tu kita main pada situ tu. Tak sabar duduk Abu Bakar ke. Sekarang timur selah satu hari tu tak pasal tinggal di Mu'ah. Mek je timur selah sampai mati tak pasal tinggal di Mu'ah. Satu hari tu pun dah. Dia mau padai boleh pun. Kita ngarik dengan isu hal lain juga. Boleh kau dah kita tu. Boleh. Boleh lagi. Cuma dua kamu sendiri kita di capai dah. Betul itu. Mungkin kamu. Halo Tuhan, terima kasih. Alhamdulillah. Itulah. Macam Rabi'ah Adawiyah. Pada boleh pun 8 hari makan sekali. Golong 8 hari makan sekali. Nak boleh batilah melawak dia bukan senang. Apa doa kita? Kita hari 4 kali. Tu pas kita nak benda tu. Benda ni buat tak kena cara. Supaya kita boleh kita kata amal ni hak dalil sabit dengan hak sabit lebih hak dalil lagi. Benda lagi. Apa hak dalil amal. Ingat tu tak lupa tu. A'malul qulub khairum min amsalil jibal min a'malil jawarih. Amal qulub amal hati khairum min amsalil jibal. Lebih baik berbesar bukit min a'malil jawarih pada amal dengan anggota. Dia kata dengan semua uti. Tapi hak sabit lebih ni lagi. Agak apa gitu tak betul. Alhamdulillah. Likir tu ada. Likir dia ingat tu aja. Kita kenal diri tu. Ilmu kenal diri tu. Berarti kita esah diri, kita sedar diri kita, kita kenal diri kita. Tu ma'amal qulub. Amal hati tu khairum min amsal jibal. Baik berbesar bukit min a'mal jawarih. Amal dengan anggota. Mana amal anggota zahir besar bukit, hak ni lebih ada tu lagi.
Bahasa sumuk pun lebih ni. Ni pembek ni tak pergi jemaah. Tu bukan dia. Bukan ni royak kita pahala banyak. Oh ni wajib. Kena semaya wajib, kena puasa wajib, kena qada. Ni royak bagi lebih hang tak qada. Tu silap teraju lah dah. Ni royak bagi lebih so kita menggalak, kita nak benda ni, nak buat benda ni. Hak ni tu wajib kena buat, kena qada mesti tinggal semaya. Dia tak lucu dengan buat sunat je tak lucu. Tak lucu. Tak ada nah, tak ada dalil, tak ada hadis, tak ada Quran. Nabi tak kata. Tu tak royak. Ulama tak ada royak. Kata gelucu, perdu nak buat sunat tak ada. Kalau Nabi ajak wajib kena kata. Tu Nabi. Padahal ulah aku tu betul. Maka utai tu wajib kena kata. Tu kata tu Nabi kata seri pak dia tu. Gitu, jaga baik. Tu dia tak lepas mula dah tu. Dia tak lepas dah. Allah, alhamdulillah. Ni pada pekat ni nafsu mutmainnah maklum. Timbullah sifat-sifat istimewa, sifat lebih, sifat elok, sifat bagus, sifat agung yang tidak boleh dimiliki oleh orang-orang awam seperti keramat, mulut masing, berkat dan sebagainya. Allah. Ini royak bukan benak tu, tengok. Royak kelebihan tu yang bagi mereka siapa nafsu mutmainnah. Jangan nak benda tu, kita nak Allah. Jangan nak benda tu. Kita nak tuai, hak ni tak nak deh. Dah boleh tuai, hanya beri, tapi tak beri hak dia. Si hak dia. Boleh mutmainnah tu hak tak beri. Hak dia. Si dia semua. Kita mana ada? Hak kita ada. Menjadi kita pun Tuhan menjadi kan. Mata kita hak Tuhan, telinga kita hak Tuhan, kuasa kita hak Tuhan, kanak kita Tuhan. Tak ada ke orang kita main misik. Tu sentu jangan Allah pun dia. Orang main mi. Gitu. Bagi mereka di peringkat ni di peringkat semua mutmainnah sering dilamuk perasaan fana akibat. Jadi perasaan dia tu fana, mana tak ada bahasa dia ada. Fana, mana tak bahasa dia ada, tak bahasa dia kata, tak bahasa dia buat. Dia tak bahasa dia mula dah. Sebab tu kata Rasulullah, wujuduka zabun la yuqasu bihi zabu au kama qala. Maksud dia, wujuduka zabu adamu tu dosa dah. Kita bahasa kita ada, bahasa kita gagah, kita pandai tu dosa dah, tak ingat. Bahasa kita alim, kita pandai tu dosa dah. Aduh. Allah. Perasaan tak habis. Tu. Kena buat habis, tak ada kita. Kena asal kita tak ada, okey. Asal tak ada, kita tak ada. Asal kita tak ada. Gitu. Tu. Sering dilamuk perasaan pano, tak ada perkara akibat. Akhir bujik ada tu kuatannya keluar lamutan cita-cita terhadap Allah SWT. Dia dengan Tuhan asal ni. Dia tak ada perkara. Sungai asal tak ada. Terkelik asal. Asal itu tak ada. Komok kita tak beranak, kita ada tak ada. Kita tak ada. Pas boleh jalan kita tak ada. Pas ada siapa jadi Allah. Apa mana kita? Tak ada. Nak situ itu. Tu tempat Tuhan nak mengaku atas kita tak ada. Mengaku kita lemah tu. Dia tunjuk kita pandai. Dia berlaku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Klik dia habis. Tu Tuhan nak situ. Kita pun kita lekat. Tak ada tu. Kena bisa lekat. Tu kena salah tu. Usaha lekat kata bahasa Tuhan sungguh. Kanak kita kanak Tuhan sungguh. Kuasa kita Tuhan sungguh. Hidup kita hidup Tuhan sungguh.
Dengar kita Tuhan sungguh lah. Kita Tuhan. Kata kita pun. Dia bahasa Tuhan katanya. Tak ni dah lalu tak ni dia. Baik. Nak buat mata. Nak buat aduh. Nak buat dia lagi. Gue pasal dunia lagi. Dia nampak. Benar tak nampak? Benar nampak dia ada. Dia ada. Ada ni tak sesuai ada. Dia ada. Dia ada baik. So insya-Allah nampak dah tu, alhamdulillah tu. Alhamdulillah. Dia bagi hati je gitu. Ada. Oh insya-Allah. Tu nafsu mutmainnah. Apa lagi? Yang mudah tu. Tu nak ayat rupa nafsu. InsyaAllah boleh nampak tu hikmah besar tu email tu. Boleh faham tu, alhamdulillah dah tu. Dah tu hari faham alamat tu nak bagi dah tu. Gitu. Bimai takut tak faham tu, na'udzubillah minzalilah tu. Selamatlah kalau kita semua kita sedih pun kita tengah bagilah makrifah ada semua saudara kita pun sebab itulah waktu kita adik-adik kita semua minta tengah bagi ilmu makrifat. Dia hakikatnya cakap dalam wujud dia dah. Sebab mak ni ada nombor cakap dia. Ada lah kau. Ada apa? Ada lah kau. Tak cakap tu dia. Saya tu cakap. Sebab tu dia tak nama kita cakap insan tu. Cakap manusia. Cakap kita tu siapa dia. Nama dia tu je tak nama tu kena dah dua kita ni. Nak cara tu ekor lalai dari ingatannya dengan Allah SWT. Dengan Tuhan tu tak lalai sikit pun. Walau nak menyuruh mata apa hati duduk dengan Allah. Tu roh dia. Mata juga hati dah. Lah ni banyak dah nama nak boleh ni. Allah Tuhan. Bagi kami hati Allah. Kami usaha dah. Kami ikhtiar usaha dah ya Allah. Bagilah kami. Bagi kami ya Allah. Kena usaha mai lama rupa kita ni. Usaha mari kan. Mereka sering mengalami fana akibat kuatnya keluar mulut lamutan cita dirinya dengan Allah Ta'ala. Mulut mereka sering terlatah tentang sesuatu yang bertentangan pada pandangan zahir syar'ah. Jadi terlatah tu biar terlatah tu biar tu berlagu dengan syar'ah. Allah. Hidupannya terus terampungan terapung bersama Allah SWT. Duk terapung dengan Tuhan. Hidup pendek. Duk terapung tu sekali tu kata mudah-mudahnya. Tapi usul tu tak tepat. Yang tinggal usul. Walau naik mentapak mana pun usul dah situ. Bukan aku sampai mentapak radiah dah. Aku duduk Tuhan ada tepat. Ada. Usul tu ada situ. Tak ada lucu, tak ada ukar tu baik. Gitu. Pak tu nak kemah duduk situ. Duk betul kan. Nak wajib cara syariat je. Syariat cara dia, usul cara dia, tasawuf cara dia, akak cara dia, makrifat cara dia. Dia asing-asing kerja duduk tempat lain-lain. Maka semua tu kena tupai ke mari. Semacam apa kan. Kulit isi kena tupai, kena ada kulit. Tapi tak ada nak pakai kulit. Nak pakai isi, tapi kulit kena ada, kena molek, kena buku. Tak buku, ada kulit bunuh, isi berbunuh. Gitu. Dia tak boleh jalan sangat. Pak tu duduk sekali. Kulit isi selaput putih duduk kali ke pak kau tu. Tapi putih tak ada nak makan. Putih tu duduk kaya lagi. Makan isi. Tengok. Kita mama putih duduk dalam tengah ni punya wallet. Tak barang-barang pula. Batu nak kena pak ilmu tu duduk mana tu. Kata pekah duduk mana, usul duduk mana, tasawuf duduk mana, makrifah duduk mana. Syarat terdekat kakak milipah tu tempat duduk tu asing-asing. Kita kenal situ tu. Okey tak apa dah. Selamatlah. Ni aku tak nak wajib dah. Tu pun dah dekat ni.
tempat punah mereka jangan jadi jiluh itu jangan. Haji duk wajib situ lah. Kita orang pusing tu. Satu pusing dah itu ikut lain. Tapi ilmu jalan ni. Itu dah. Udah pak ke lain kata. Tak boleh lah. Tu. Hidupnya terus terapung-apung bersama Allah Subhanahu Taala. Itu cakap kinayah ibarat itu. Pada pihak tu dia dengan Tuhan tak lupa dia. Tu mau hidup sekali. Gitu ya. Pada mentabak ini nafsu radiyah ni jiwa mereka telah pun suci, hatinya bersih, hening, tenang, dan setiap apa yang dilakukan oleh orang mentabak radiyah ni, sama ada perkataan, perbuatan, perangai, semuanya mulai mendapat keredaan Allah SWT. Semua ada kata Tuhan redha, ada buat Tuhan redha, ada kata Tuhan, semua Tuhan redha habis. Masuk dalam redha Tuhan. Itu panggil nafsu radiyah. Panggil radiyah maksud redha. Kata dia, perbuatan dia, apa saja dia, semua tu dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hazat nafsu radiyah. Allah Tuhan, bagi kami ya Allah, apa redha bagi kami ya Allah. Radiyallahu anhum wardu'an, radiyallahu anhum wardu'an, redha Ta'ala kepada mereka itu dan mereka itu redha Tuhan. Adapun fana mereka di pekat nafsu radiyah ni adalah dinamakan fana qalbi, fana hati, iaitu hati, dan nurani yang teguh di lambung perasaan cinta terhadap Allah pada setiap saat, setiap masa dalam masa hayatnya dan masa hidupnya, sentiasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu orang siapa nafsu radiyah. Allah, ni kita bagi tahu, bagi mengaji surah ni lagu ni. Itu jalan ni, mengertinya. Mereka di PK ni, nafsu radiyah ni sering dijemputnya oleh wali-wali yang agung untuk teguh. Tu dia jemput dia lah. Dijemput oleh wali-wali yang agung untuk menjelajah ke alam gaib yang lebih jauh keluar daripada fikiran manusia. Mana ada wali ajak pergi jalan situ ke sini ke. Allah, tu boleh dapat radiyah, boleh dapat nafsu radiyah. Di samping mereka teguh dia ajar tentang ilmu yang lebih tinggi lagi, dan teknologi Allah Ta'ala yang tinggi, yang sudah tentu tidak boleh ditandingi oleh teknologi manusia baru. Tak boleh. Ini Tuhan ni Allah. Ini teknologi manusia boleh buat terasa, boleh buat kapal, boleh buat buah atom, boleh buat ceruak, boleh buat tu. Manakah nak gelatah Tuhan Ta'ala lagi. Di samping itu mereka boleh membuat perhubungan teguh dengan para rasul dan nabi-nabi dan para wali-wali yang agung. Walau dia tadinya berhubung dengan Rasulullah, Allah berhubung dengan nabi-nabi masa dia hidup tadinya, belum kecek dengan Rasulullah, Allah, dan para waliullah yang agung-agung, hal lebih-lebih. Satu dia dapat nafsu radiyah, dan mereka dapat berbincang, dapat berbincang, berbahas, duk berkecek, duk apa ni, duk bersembang, manusia atau bersembang. Dan mereka dapat berbincang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu gaib dan tentang petua-petua makrifah dengan Allah Ta'ala. Boleh bahas kecek hatulah cara-cara makrifah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan petua-petua cara-cara dia tu. Perhubungan mereka dibuat melalui not, set dan serusit. Allah, dalam dapat not, lalu kod not dan set dan serusit. Tu tak dapat gairah. Dalam tu serusit. Rusia, dalam Rusia roh tak nampak, lisan roh tu serusit.
Dan masa mereka membuat sesuatu perhubungan dengan para rasul-rasul dan nabi-nabi dan para waliullah, ini mereka akan dapat menikmati satu kelazatan yang payah sekali untuk diterangkan dalam buku catatan ini. Allah, masa ini dapat lazat, dapat kesedapan, dapat kelazatan dan dapat kemanisan yang payah sekali untuk diterangkan dalam buku catatan ayat Al-Ilah. Sebab tu kata ulama, man lam yazid lam yazud lam yutri. Man lam yazud lam yutri. Siapa tak kecak tak rasa. Kena kecak sendiri, kena rasa sendiri. Ilmu ni kena ngaji sendiri, kena usaha sendiri. Man lam yazud lam yadri. Siapa tak kecak tak rasa. Anak catik boleh lebuk tak boleh dah, tak badai dah, tak kuasa nak catik nak tulis, tak kuasa. Kedapatan kemanisan demo tu, dapat radiyah, dan ianya hanya boleh dirasai sendiri oleh mereka yang sampai ke martabatnya, dan ianya sana nikmat tu, nikmat kelazatan tu ia ada itu, dan ia dapat nikmat kelazatan yang payah sekali untuk nitrat tu, hanya boleh dirasai sendiri lah. Boleh rasa sendiri oleh mereka yang sampai ke martabatnya, martabat radiyah. Maka sebab satu dapat martabat radiyah, nama tu rasa. Siapa tak dapat radiyah, tak dapat rasa. Allahumma Ta'ala bagi kami ya Allah, bagi kami dapat Allah akan martabat radiyah, mardiyah kami lah ya Allah, insya-Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma hadina ila siratikal mustaqim. Allahumma hadina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis semua qala ya ka'ana nafsu mardiyah. Wallahu a'lam ilmuhu atam.